Assalamualaikum sahabat semua, apa khabar? Mudah-mudahan sihat semua ya. Kita berjumpa lagi di channel Masakan Nurhana. Saya nak sharekan resipi simple ya, masak kari udang ya. Ni bahan-bahannya pun simple je. Ni bawang besar 1 biji, 1 ulas ya. Saya blender 3 ulas, bawang putih 1 inci halia. Ni semua kita blender ya. Bawang putih, bawang besar dengan halia. Ni sebelah bawang besar sebelah dia saya iris untuk tumis ya. Ni masukkan ni halba 1 sudu. Ni lepas sebulan masuk dalam masakan kari ya. Kari ni saya masuk dalam 3 sudu besar ya. Ni udang ni setengah kilo je. Okey, saya masak kari udang campur dengan sayur terung ya. Ni sayur terung dua batang sayur terung ya. Ni satu takar lah ni daun kari. Kotak 1 karang. Okey, ni semuanya kita je masak udang kari ya. Ni bahagian ni kita blender ya. Ni bawang besar 1 biji, bawang putih 3 biji, 1 inci halia. Okey, kita blender bahagian ni dulu. Okey, kita masuk dalam blender ni ya. Halia, bawang putih, bawang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tumis bawang yang iris tadi ya. Okey, bawang tumisan dah layu, kita masukkan ni ya. Daun kari. Daun kari. Wangi ya, daun kari. Ni masukkan bahan yang blender tadi ya. Halia, bawang putih dan bawang besar ya. Bawang besar saya masuk 1 ulas, bawang putih 3 ulas, halia 1 inci ya. Okey, sekarang kita masukkan lepas kari ya. Tumbang ni apa ni? Halba 1 sudu ya. Masuk je. Lepas sup tulang ya. Masuk 1 set ni sup tulang. Ni saya masukkan air 1 mangkuk kecil ya. Kita tumis lagi. Okey, saya masukkan garam 1 sudu. Ni perasa ya. Saya masuk dulu. Saya masukkan gula melaka sebelah ya. Okey, kita boleh masukkan santan ya. Kita masukkan air ni dalam 2 kotak air ya. Ni saya masuk ni dulu, saya turun dulu. Saya turun dalam 2 biji ya. Kalau tak nak pekat sangat, boleh tambahkan air ya. Tekan air lagi 1 cawan ya. Kita bagi saya turun ni dulu, lepas tu baru kita masuk udang ya. Saya letakkan ni air asam jawa sedikit ya.
Tak nak letak pun tak apa. Sayur terung ni campur ya. Kita boleh masuk udang. Dekat juga ya kawan-kawan. Dalam masakan kari ni, kalau kita masuk asam jawa lebih tak sedap kan masak. Kita masuk sikit je lah. Kita pekat ya kawan-kawan. Buahnya. Letakkan dah ada besar 3 biji ya. Merah dengan hijau. Sekejap je masak ni. Simple je. Masak kari udang ni. Tadi senang je. Buahnya pekat ya kawan-kawan. Udang ni masak sekejap je ya. Alhamdulillah dah masak ya. Semua cukup rasa. Alhamdulillah resipi senang dan mudah ya. Resipi masak kari udang campur terung. Resipi simple je. Sahabat pun boleh buat ya. Resipi senang dan mudah. Okey sahabat semua, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Masakan Ariana. Okey, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum semua. Terima kasih.